Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Selamat pagi. Hari ini 30 hari bulan 10 2025. Alhamdulillah pandak semalam dapat siapkan dinding terakhir tingkap bilik pandak lagi luar, tapi pandak belum boleh plaster ni. Nampak batu basah kan? Pandak kena tinggal biarkan dia kering dulu. Jadi buat sementara tu pandak akan buat kerja-kerja dekat dalam, insya-Allah. Pandak nak siapkan tapak untuk kabinet dan sinki, insya-Allah. Ni kabinet lah, kira kata laptop dapur je. Okey, ni untuk sinki. Okey, ni pandangan luar daripada bilik pandak, pandangan pada dapur, insya-Allah. Okey, doakan pandak sihat, mandak sihat, wan semua sihat, keluarga kita sihat semuanya, insya-Allah, serta sahabat-sahabat semua yang sentiasa bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan segala urusan-urusan kerja kita. Allah Taala merahmati kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum, sayang semua. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ini 31 bulan 10 2025. Alhamdulillah. Okey, pandak masih meneruskan kerja-kerja sebelah dalam rumah ni. Sekarang ni pandak tengah nak siapkan tapak sinki ni, kerangka dia. Pandak pakai kayu je. Tepi ni pandak letak batu, kayu je. Dan juga tapak dapur ni kan, insya-Allah. Doakan pandak sihat, doakan pandak sihat, doakan juga wan sihat, keluarga kita semua sihat, insya-Allah. Sahabat-sahabat semua sihat dan mudahkan Allah Taala segala urusan kerja kita ke, insya-Allah. Doa semua, insya-Allah. Assalamualaikum, sayang semua. Bye.
Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Kerangka singki dah siap. Sebelum pergi Jumaat tadi. Alhamdulillah. Lepas Jumaat pandak ketam kayu. Baru dapat ada lagi 5 batang. Tinggal sebatang. Ketam pula buat sehal. Ada kat luar tu. Pandak tepi sana. Mana dia tak nampak. Kat tengah-tengah tu. Rosak dia. Tak kena ganti baru kot. Besok nak cuba repair lah. Tengok kalau boleh pakai. Okay. Doakan pandak sihat. Doakan mudahkan kerja-kerja pandak. Siapkan rumah ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sayang semua.